5 kali kita minta ampun. Allahumma hdina, ya Allah pimpinlah kami. Kami ni buta Tuhan, tak reti nak berjalan kalau tak pimpin. Kami ni budak kecil Tuhan. Apa kami mengaku budak kecil, tak reti nak berjalan kalau tak pimpin. Bila sebut ihdina tu kita letak diri kita ni macam orang buta. Kenapa? Kalau kita celak minta orang pimpin mak apa dia? Bila kita minta orang pimpin, ihdina pimpin kami, arti kita letak diri kita ni buta. Memang buta sungguh. Bukan buta mata dak, buta hati perut. Bila kita Allahumma hdina ataupun kita panggil ihdinas siratal mustaqim, kita letak diri kita buta. Kau tidak kena mung ya Allah, aku tak boleh gerak, aku tak reti hak mana halal, hak mana duit serupa, nasi serupa, retina serupa, harta serupa, tapi ada halal ada haram. Aku tak tahu hak mana halal hak haram, kau tidak melalui hidayahmu. Itu benar ihdina. Allahumma hdina fi man hadait. Pimpinlah kami ya Allah sebagaimana orang lain kamu pimpin. Atas dunia ni bukan aku seorang, Allah hak mu pimpin. Aku ni apa tak si pimpin. Jadi aku minta padamu ya Allah, pimpin aku biar kena halal haram, biar kena dosa pahala, biar kena apa nak azab kubur, nikmat kubur, biar kena surga pada masyar, biar kena lah syurga neraka. Ni barang tak boleh orang lain buat lain padamu ya Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afina fi man afai. Tolong beri aku ni sihat afiat. Kita dua kata ada sihat, ada afiat. Sihat ni kita panggil hak tubuh. Nak tubuh sihat.